kita jumpa banyak yang rosak. Pertama adalah clutch plate, iron plate, clutch box, clutch pressure, oil seal dan mangkuk clutch itu sendiri. Kita teruskan kerja diagnose kita untuk buka belah magnet. Antara item yang terlibat kita boleh cek adalah needle bearing, crankshaft, timing chain dan lain-lain. Selesai diagnose belah magnet, kita teruskan dengan buka belah top set. Kita mulakan dengan buka water pump. Sebentar lagi aku akan belanja korang apa yang masalah dekat belah top set dia. Sangat rabak. Untuk pengetahuan korang, belah top set ni sangat mempengaruhi performance engine. Kalau ada bunyi pelik-pelik, makan minyak hitam, motor dah tak pergi, performance tak ada, pick up tak ada, sangat recommendkan untuk korang buka belah top set. Sebab di top set lah berlakunya compression. Jikalau compression tu tak baik, performance akan direct impact. Jom aku tunjuk korang bagaimana rupa head dan juga blok dia. Kita boleh nampak dekat situ, kita cabut blok dan korang tengok sendiri bagaimana head dia. Gabak bukan? Yang aku bulatkan tu adalah tanda-tanda valve bocor. Kita boleh tengok sekali keadaan blok silindernya di mana ada cala di sebelah atas dan juga di sebelah kiri. Piston dia pula memang dah cala. Korang boleh tengok aku bulatkan tu. Carbon jangan cakap lah, is normal untuk penggunaan yang jangka masa lama. Sebagai konklusi, korang boleh tengok sendiri. Item yang aku listkan ni adalah pertama, clutch plate makan, iron plate makan, clutch box makan, clutch pressure makan, mangkuk clutch pun makan. Tak lupa juga oil seal clutch pun koyak. Untuk belah top